Dulu masa belum ada kuasa, suara lantang kalah speaker masjid. Kami lawan rasuah, 47 kes, hantar je mahkamah. Rakyat bersorak, siap share video semangat. Ni baru pemimpin harapan. Tapi lepas dapat kerusi empuk, semua senyap. 47 kes yang dulu dijaja ke sana sini, tiba-tiba, pof, DNA dibuang tapi tak dibebaskan. Rakyat pun blur, macam beli air tin tapi dapat angin. Kita kaji semula, kata mereka. Ini keputusan profesional, kata mereka lagi. Tapi masa dulu lawan, tak pula sebut pasal profesional. Dulu janji nak bersihkan sistem, sekarang sistem bersihkan mereka balik. Dulu tuduh orang bersubahat, sekarang kononnya demi kestabilan negara. Stabil sangat sampai rakyat terhoyong-hayang. Dahsyat juga ya. Dari nak bersihkan sistem, terus jadi sebahagian dari sistem. Macam mana ni bosku? Lawan rasuah ke atau peluk rasuah? Kau rasa orang yang macam ni patut kita panggil apa? Pejuang ke? Pelakon utama drama kebangsaan? Komen sikit apa pendapat korang. Jangan lupa subscribe saluran Tajau Legends, tempat rakyat bersuara, bukan bersandiwara.